Selepas saya amalkan sebulan 2 bulan ni, memang tak sia-sia lah. Saya punya kencing manis sekarang ni, bacaan saya 6.5 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Syamil Hassan, berusia 62 tahun. Sebelum ni saya memang ada kencing manis lah. Saya rasa saya dekat 7-8 tahun saya dah ada kencing manis ni. Maknanya Cik Haris 7-8 tahun ni Cik Haris buat apa? Masa saya kena tu, saya pun terkejut jugalah. Jadi saya pergi ke doktor dan saya cek saya punya kencing manis tu, bacaan sehingga tak boleh baca. Sampai 40 lebih bacaan ni. Memang kata orang terlalu tinggi. Patutlah bila masa saya seorang kontraktor, masa saya buat kerja pun saya tak larat. Nak mengangkat hammer pun tak larat. Saya rasa ni, apa teruk sangat ni saya. Pasal apa saya ni jadi letih sangat badan saya ni. Sebab apa pun saya tak pernah jadi pun saya jadi macam ni. Ada. Mula-mula doktor tu memang dia bagi tahu saya, ini kena insulin ni dekat ni. Pasal dah terlalu tinggi. Tapi saya cakap dengan saya, sebenarnya saya takut injection doktor. Memang jarum ni saya takut. Boleh ada tak ubat yang boleh menurunkan dia punya kencing manis tu. Jadi doktor tu cakap, tak apalah pasal kamu takut kena injek, saya bagi ubat. Betul tak? Ada turun sikit tak macam gula? Alhamdulillah juga lah. Bila dia bagi ubat tu ada juga penurunan lah. Tapi tak turun tak drastis sangat lah. Daripada mula 40 tu 20. Jadi turun tu tak adalah turun yang kata orang yang membanggakan lah kan. Okay, Cik Haris, jadi dengan cerita sekarang ni amalkan bertiga serangkai ni kan? Ya. Cik Haris jumpa mana? Macam siapa yang kenalkan bertiga serangkai ni? Okey, saya terjumpa obat 3 serangkai ni, saya tengok dekat Facebook lah. Jadi saya tengok dekat Facebook, lagi pula banyak yang komen-komen dalam tu menyatakan obat ni bagus. Jadi saya cubalah. Saya rasa kalau kita cuba ni pun tak rugi. Kan? Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Mula-mula saya dalam 2 minggu pertama, saya minum, saya nampak ada perubahan lah. Saya rasa badan saya pun dah tak adalah letih sangat. Saya bekerja pun, saya kata orang, boleh lah, tak adalah selesu macam yang biasa. Kalau boleh, saya nak amalkan lah lagu obat 3 serangkai ni. Pasal baru saya gunakan 2 minggu dan nampak kesan dia. Dengar-dengar sekarang ni dah dalam sebulan, 2 bulan macam tu Cik Haris amalkan. Sekarang rasa macam mana? Ya, itu dia. Selepas saya amalkan sebulan 2 bulan ni, memang tak sia-sia lah saya beli obat 3 serangkai ni. Nampak saya punya kencing manis sekarang ni, bacaan saya 6.5 saja. Jadi nampak dia punya kesan tu. 2 bulan saja saya gunakan. Badan kita pun rasa segar. Kita tak ada rasa mengantuk. Badan tak rasa lesu. Dan buat kerja pun rasa ringan. Ya, apa perasaan Cik Haris sekarang ni bila dah kencing manis dah normal, badan dah rasa segar, apa perasaan? Alhamdulillah lah. Perasaan saya bila saya rasa bersyukur lah. Kerana saya jumpa obat 3 serangkai ni. Jadi bila saya cuba, walaupun mula-mula saya tak yakin, tapi bila saya cuba obat ni, memang menampakkan dia punya hasil dia lah. Jadi tak sia-sia lah saya cuba obat ni.